Okey, kami nak pergi Johor Bahru ni. Jadi kita bertolak daripada Penang. Daripada Bukit Rajan 2.46. Kita pergi Puncak Alam tu, baru esok baru kita pergi Johor. Okey, sekarang ni kami dah sampai WCE. Kami dalam perjalanan ke Puncak Alam melalui WCE. Ni lah. Ini nama dia WCE. Tengok ni. Jadi jalan terbaik untuk ke Puncak Alam melalui jalan ni lah, sebab dia kosong, dia amat santai. Dia tak macam jalan biasa tu yang ke Ipoh tu, dia sangat-sangat besar. Alhamdulillah dah sampai dah lepas isyak tadi. Jadi kita tidak awal lah, esok kita nak pergi Johor Bahru, Jauhar Bahru. Okey, hari ni kita menuju ke kereta nak pergi bertolak awal daripada sini iaitu Puncak Alam nak ke Johor Bahru. Sekarang dalam lebih kurang 6.40 lah. Jadi kita nak mulakan perjalanan kita seawal mungkin. Tapi dah subuh lambat kan, jadi terlambat jugalah pagi ni. 6.30 lambat ni. Okey, kita ambil kereta kita, kemudian kita ciao. Pada apa yang daripada mana yang terjadi tengah ni? Mata ingat, ya Allah, mulai betul sebelum tidur 33 kali kan? Ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Allahumma inas asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Hati yang terbuka, fikiran yang jernih, dan jiwa yang sedia menerima lagu pada hari yang kiamat. Jadikanlah setiap Alfat Bantai lah. Ada orang tu. Alfat Bantai lah. Kita berhenti dekat kawasan Raya Pagoh lah, Sat. Nak jumpa dengan Mahdi Yassin, dia kan MP sini. Dah sampai dah, nampak tu Crystal Crown. Ini dia Crystal Crown Johor Bahru. Nampak dah semua plate J tu, J, semua J. Tak percaya lagi nampak tu. Ini bukti ya, semua plate nombor J. Syariah. Kalau yang biasa, suami tak pun untuk hari ni kita boleh hasilkan. نتجه الآن إلى بيت زوجتي أم زوجتي. نبت هنا هذه الليلة قبل الرجوع إلى بيتنا غدا إن شاء الله.